Bila ada duit lebih, baru simpan. Itulah formula paling popular dan paling banyak memerangkap ramai orang. Kerja dah bertahun-tahun, tapi simpanan tak juga bertambah. Gaji makin besar, tapi saving kecemasan 3 bulan gaji pun tak cukup. Yang bertambah cuma hutang, bukan tabungan. Saya dulu pun sama. Sampailah saya mula baca buku-buku kewangan, baru saya sedar kita semua diajar dengan formula yang salah. Formula orang biasa, gaji tolak belanja equal simpan. Kalau ada lebih, baru simpan. Kalau tak ada lebih, habis begitu sajalah. Formula orang kaya, gaji tolak simpan equal belanja. Mereka dah tetapkan siap-siap setiap kali dapat duit, potong dulu bahagian simpanan, baru fikir nak belanja yang selebihnya. Bezanya kecil tapi kesannya besar. Ia tentang keutamaan orang biasa jadikan simpanan perkara terakhir, orang kaya jadikan simpanan perkara pertama. Sebab mereka tahu apa yang kita simpan itu jadi milik kita. Tapi apa yang kita belanjakan semuanya masuk ke tabung kekayaan orang lain. Kalau setiap bulan gaji kita habis dibelanjakan, hakikatnya kita bekerja keras hanya untuk kayakan orang lain. Tak salah, tapi akhirnya kita akan penat berlari di tempat yang sama. Kerja, bayar bil, habis, kena kerja balik. Sampai masa kita tak mampu lagi untuk teruskan bekerja. Sama ada kita berhenti kerja atau diberhentikan. Dan masa tu, apa yang tinggal? Simpan dulu, belanja selebihnya. Nak kaya atau tak nak susah kemudian hari. Kena menabung, kena jadikan menabung tu sebagai keutamaan. Letak target adakan tabungan sekurang-kurangnya 12 bulan gaji, supaya kalau apa-apa berlaku, kita boleh survive at least selama 12 bulan. Dan jadikan tabiat menabung sekurang-kurangnya 10% daripada setiap kali dapat gaji. Potong dulu 10% hingga 30% sebagai simpanan, selebihnya barulah berbelanja. Belanja apa yang lebih, bukan simpan apa yang lebih. Itulah formula tepat supaya makin lama makin kaya, insya-Allah. Alang-alang dah menyimpan, jom buat simpanan emas. Klik link di bio saya atau DM hubungi saya terus untuk saya bimbing. Tengok tutorial pin video di profil saya.